Mari dengar, wahai kawan, hikayat lama berwajah baru, penuh nasihat dan teladan. Inilah pada zaman dahulu. Pada zaman dahulu. Sedapnya. Kiki nak rasa? Nak dua-dua. Tak boleh. Satu je. Yelah. Nanti Aris fikir betul-betul. Nanti Ara bagi. Abang, 23. 12 kali 3. 36. Pandaikan kita. Kenapa ni? Hei, jangan kacau lah. Abang tengah fikir ni nak buat keputusan. Keputusan apa? Teruk benar Aki tengok kau berfikir. Cuba Aki dengar. Kalau Aris pilih yang ni, tak dapat yang tu. Kalau Aris pilih yang tu, tak dapat yang ni. Susahnya. Senang je. Pilihlah yang mana Aris paling suka. Itulah yang susah, Aki. Dua-dua Aris suka. Nak buat keputusan memanglah susah. Kalau tersalah pilih, diri sendiri yang menyesal. Macam ayam. Ayam? Ayam. Kak. Ayam yang bongkak tu, kisahnya pada zaman dahulu. Mula dah. Tak habis-habis nak berlawan. Biarlah hutan tu je yang berkokok. Hutan! Asyik-asyik kau. Kau nak tunjuk. Sudahlah tu. Cari pasal dengan hutan selama. Ular, mana ni ular? Tuan sayang aku. Kau ada? Nak makan marilah.
Tinggal aku sikit. Marilah makan sama-sama. Banyak ni. Serama. Marilah. Makanlah sama-sama. Jangan belagak lah. Dedak aku lagi sedap. Nanti dulu. Apa lagi? Dahlah tu Serama. Ya. Bertuah punya ayam. Sabar Serama, sabar. Kita semua ayam. Utan! Kenapa kau berkokok? Aku yang nak kokok dulu. Aku terkokok. Sebab kau langgar aku. Kau memang nak tunjuk lagak. Kalau kau hebat sangat, mari kita lawan kokok. Sekarang. Kokok lah. Nak kokok apa dah terang dah ni?